So nantikan kemunculan saya kan. Ada saya, Kak Nina Mukata, Syakman, ada Pija, ada siapa lagi? Ada Papai, ada ramai lagi lah. Cantiknya, cantik kan? Cantiknya baby. Hai jerung-jerung semua. Saya belum buat unboxing lagi hari-hari jadi. Saya tak ada free time yang saya boleh duduk dan buka hadiah lagi. Hai, halo. Maafkan andainya ku mengganggu. Ku bukan membaca fikiranmu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gata hidung. Hai Nazra Angelita. Halo, lens kau apa? Saya tak tahu. Ni muah saya pakai kan. Jadi saya terima kasih Datin. Terima kasih Wardati Datin dia. Thank you Wardati. Terima kasih Hazan. Hai, cantiknya kamu. Saya lighting lighting tak ada. Macam mana? Malam ni Ikmal tak ada. Malam ni saya dengan rakan-rakan kreator yang lain. Azan, ya. Azan best tak partner dengan Harry? Seronok. Pukul 8 ke malam ni? Ya, pukul 8 sampai pukul 12 nanti. Sekejap kawan saya minta dia punya telefon. Tak boleh tekan. Macam mana dapat nama jerung? Ikmal bagi nama dekat akak-akak jerung ni jerung. Sebab akak-akak jerung ni laju. Dalam segala hal kakak jerung ni laju. Semoga pemenang tengok jumpa. InsyaAllah, amin. Oh, terima kasih. Siapa ni? Haina Rusdi. Thank you. Thank you yang bagi saya gift. Thank you kan. Terima kasih. Yippee. Lipstick. Saya tak tahu. Barang-barang makeup ni memang saya tak tahu. Sebab muar. Saya makeup dengan muar. Bukan saya makeup sendiri. Jadi saya tak tahu. Minta maaf banyak. Saya tak boleh nak bagi tahu. Saya makeup dengan ni. Makeup by Jana Nordin. Awak pergi TikTok, awak type makeup by Jana Nordin. Akak tu tahu dia guna apa. Saya tak tahu. Jana guna lipstick apa? Ramai tanya. Maybelline. Oh, Maybelline. Maybelline. Bukan Maybelline sebut dia. Maybelline kalau kau Maybelline. Kenapa bau kentut ni? Bukan longkang lah. Oh, bau longkang. Dua sekali. Fuh, apa beza dia ni? Tak tahulah sebab tu aku beli dua. Terima kasih Wadati. Thank you Aurora. Thank you. Sekarang kita dah ada gift SpongeBob Aku baru tahu. Serius lah? Ada gambar SpongeBob. Comel lah. Cantik. Terima kasih. Geng, saya gerak dulu boleh? Sebab saya dalam sebuah benda yang sedang bergerak. Jadi saya kena end live. Sumpah longkang ni bau kentut. Dia mengingatkan aku kepada kentut Ikmal. Ikmal punya kentut bau-bau longkang kan ni. Macam ni lah bau-bau kentut dia. Kalau kau wonder kan, kau tengok muka dia macam Korea kan. Kentut bau longkang. Aku lama lah berhati. Asal ada kentut je, mulalah bau longkang tersumbat. Bau-bau longkang yang MPK, tak cuci apa semua tu. Memang sebiji bau iras-iras. Kadang lalu sebelah longkang tinggal Ikmal. Dia rindu tu. Yang bagi tahu dia kan, nanti dia mengajuk. Okey lah. Saya gerak dulu gang. Assalamualaikum, bye-bye. Jangan lupa tengok live TikTok HQ Malaysia. TikTok Malaysia HQ. TikTok Malaysia lah pokoknya. Kau jangan pergi tengok TikTok Monaco ke, TikTok Zimbabwe ke, TikTok Uganda ke. Memang tak ada lah aku kat situ. Okay, bye-bye. Kami on the way pergi apa? Screenshot. Studio. Kami on the way pergi studio yang. Pak, screenshot. Okay, bye-bye. Okay, bye.
Bye bye. Bye bye.